Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat masak lemak cili api ikan darak. Okey, jom kita tengok caranya. Dalam blender kita ni kita masukkan bawang merah, bawang putih, cili padi ikut kepedasan kita deh. Masukkan juga serai, lepas tu kita masukkan air dan kita akan kisar bahan-bahan kita ni sehingga bahan kita ni dia hacur. Bahan kisar kita ni kita masukkan ke dalam periuk lah. Dan saya akan tambahkan sedikit lagi air deh. Untuk orang kata bagi bahan kisar kita ni dia masuk, dia mendidih. Saya nak masuk dulu. Biar dia mendidih ni saya tambahkan kunyit serbuk. Sebab saya tak ada kunyit hidup. Tapi kalau sebenarnya kunyit hidup dia lagi sedap daripada kunyit serbuk. Kunyit hidup tu kita kena kisar sekali dengan bawang tadi lah. Tapi kalau tak ada boleh jah guna kunyit serbuk pun deh. Lepas tu kita masak dulu sampai dia mendidih. Tujuan kita masak bagi dia mendidih ni sebab kita nak hilangkan maung daripada bahan kisar kita tu. Lepas tu kata gulai kita ni dia akan bertambah sedap kalau kita buat cara ni deh. Lepas tu ni saya masukkan santan. Ni santan saya ni dia tak berapa banyak. Santan segar ni. Tapi dia tak berapa banyak. Jadi saya tambahkan santan kotak. Santan kotak ni dalam 65 ml yang paling kecil tu. Santan kara yang paling kecil 65 ml. Saya guna dalam 2 pack. Kalau kita tak tambah santan kotak ni, nanti kata gulai kita tu dia tidak rasa lemuk. Dia tidak sedap lah kalau kita buat gulai ni dia tak lemuk. Jadi saya tambah 2 pack deh. Kalau santan segar sudah kata banyak, kita tak perlu nak tambah dah santan kotak ni. Macam saya tu santan saya tu sikit jadi terpaksa tambah santan kotak deh. Lepas tu kita kacau lah. Kita kacau bagi dia sebati. Bagi saya santan kotak ni dia lebih kata berkerim. Rasa dia lebih berkerim. Lepas tu santan segar ni dia lebih pada rasa lebih lemuk lagi lah. Lepas tu kita masukkan asin keping. Dalam 1 ke 2 keping. Sebabnya kita buat gulai ikan darat ataupun orang panggil ikan sungai ni, dia kena lebih sikit asin keping untuk hilangkan hanyir dia, untuk bagi rasa lagi sedap lah. Lepas tu bila dia dah mendidih ni kita kena selalu kacau lah santan kita ni deh. Sebab kita tak santan kita ni dia berketul. Ataupun santan kita ni dia jadi pecah minyak. Dia jadi tak comel gula kita. Lepas tu kita makan pun dia tak sedap. Ni saya nak tunjuk ikan yang saya akan masak hari ni lah. Ni ikan tembakang. Kalau tempat saya panggil ikan terbakar. Ikan ni dia daripada sungai deh. Kalau di Tasik, di sungai tu dia ada lah. Saya sangat suka ikan terbakar ni. Sebabnya rasa dia tu lemuk manis isi dia tu deh. Lepas ada rasa wangi. Kena yang segar lah. Kalau yang segar memang sedap. Ni kita masukkan ke dalam gulai kita ni. Kalau awak nak buat resepi ni, ikan lain pun boleh. Ikan darat lain, ikan sungai yang lain. Boleh juga. Tapi orang kata ikan darat ni dia banyak tulang. Jadi kalau nak makan tu, dia kena berhati-hatilah. Dia banyak tulang. Tulang dia pula tulang jenis halus-halus tu. Dia tak sama macam dengan ikan laut. Kalau budak-budak tu memang tak galak lah makan dah. Sebabnya tulang tu banyak sangat. Takut lekat di tekuk. Bila kita dah masuk ke ikan tu, kita kacau lah. Kacau perlahan-lahan dah. Sebab kita takut santan kita tu macam saya bagi tahu tadi, dia pecah minyak. Jadi ni kita tambahkan bahan-bahan perasa dia lah. Kita letak garam, letak sedikit gula. Kalau biasa kalau di Kelantan ni memang akan letak lah gula sikit deh. Sebabnya kita nak balancekan rasa rasa masin daripada asin keping, rasa masin, rasa nak bagi rasa lemuk, lebih lemuk lagi. Lebih gitulah rasa dia deh. Ni letak juga bahan perasa bagi menyedapkan lagi gulai lemuk cili api ikan tembakang kita hari ni. Ni saya selalu kacau sebab saya memang tak suka kalau gula tu dia jadi pecah minyak, jadi berketul santan dia. Memang dia jadi tak comel, kita nak makan pun dia tidak sedap. Semua saya bagi tahu dalam video saya ni, kena kacau selalu santan tu supaya gula kita akan nampak smooth molek deh. Ni kita tunjuk gula kita ni dia dah masak. Jadi bolehlah kita nak angkat ni. Nampak dia kata biasa-biasa je resepi ni, tapi bau dia, aroma dia tu boleh memikat selera. Boleh buatkan kita ni terasa lapar nak makan deh.
Ni memang kalau buat gulai lemak cili api ni, gulai ikan darat ni, dia kena buat pekat-pekat sikit kuah dia. Baru sedap. Bila kita letak ke dalam atas nasi tu, dia macam orang kata palut dengan nasi. Kuah tu melekat pada nasi lah. Kalau cair tu, dia tak rasa dah. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.